Cuba bayangkan, dari sebuah lukisan cat air zaman dulu kepada logo ikonik yang kita nampak hari-hari, sampailah ke sepasang kasut yang gah di pentas fashion dunia. Semua ini adalah sebahagian daripada kisah besar seni visual Malaysia. Jom kita selami cerita di sebaliknya. Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir, apa sebenarnya seni Malaysia ni? Adakah ini cuma lukisan pemandangan sawah padi atau rekaan batik semata-mata? Sebenarnya, jawapannya jauh lebih luas dan menarik daripada tu. Sebenarnya, cerita seni visual kita ni macam 3 sungai yang berbeza tapi semuanya mengalir ke muara yang sama. 3 sungai itu ialah seni halus, seni reka dan seni kraft. Nampak macam lain, tapi ketiga-tiganya inilah yang membentuk satu identiti kebangsaan kita yang unik. Okey, ini pelan perjalanan kita. Mula-mula, kita tengok gambaran besar identiti artistik kita. Lepas tu, kita akan bongkar satu persatu kisah seni halus, kebangkitan seni reka dan juga legasi seni kraft. Akhir sekali, kita akan lihat macam mana semua ni bergabung dan jadi warisan kita hari ini. Dah sedia? Jom! Baiklah, kita mulakan dengan gambaran besarnya dulu, iaitu memahami 3 aliran utama yang membentuk cara kita melihat seni di Malaysia. Aliran pertama dan mungkin yang paling ramai orang kenal ialah seni halus. Yang ini adalah seni untuk seni. Ia adalah tentang luahan rasa, jiwa dan pemikiran si artis tu sendiri. Perjalanan seni halus kita ni cukup panjang. Mula-mula pada tahun 1920-an, gayanya banyak dipengaruhi oleh Eropah. Masuk era 30-an, pelukis kita mula fokus pada keindahan landscape tempatan. Menjelang 1950-an, barulah kita nampak unsur-unsur budaya tempatan mula disuntik masuk. Dan, boom! Lepas merdeka, dengan kembalinya para pelukis dari luar negara, kita dapat lihat satu ledakan ekspresi yang lebih berani, lebih moden. Jom kita kenal dengan beberapa nama besar zaman ni. Ada Abdullah Arif, seorang guru serba boleh yang terkenal dengan lukisan landscape cat airnya. Lepas tu kita ada Muhammad Hussein Enos. Yang ni pakar potret. Lukisan dia sangat hidup sampaikan beliau diberi gelaran pelukis potret diraja. Hebat kan? Okey, selepas merdeka, suasananya jadi lain macam. Lahirlah generasi baru yang tak takut untuk bereksperimen. Contohnya, Ibrahim Hussein. Beliau bukan setakat melukis. Beliau cipta teknik sendiri yang dipanggil printage, gabungan cetakan dan collage. Ada juga Reza Piadasa yang bukan saja berkarya, tapi mencabar kita semua untuk berfikir tentang apa itu seni. Baiklah, dari dunia luahan perasaan, kita beralih ke aliran kedua, seni reka. Yang ini pula adalah seni yang keluar dari galeri dan masuk terus ke dalam hidup kita seharian. Seni yang ada fungsi. Jadi apa beza utamanya? Senang je nak faham. Seni halus tu untuk kita rasa. Ia nak cetuskan emosi. Seni reka pula untuk kita guna. Ia nak selesaikan masalah. Satu untuk jiwa, satu lagi untuk kehidupan seharian. Dua-dua perlukan kreativiti, tapi tujuannya sangat berbeza. Anda mungkin tak cam nama beliau, tapi saya jamin anda kenal sangat hasil kerja beliau. Inilah dia Haji Hashim Hassan, orang di sebalik logo-logo ikonik Hari Kebangsaan kita. Beliaulah yang digelar Bapa Logo, yang rekaannya menyatukan semangat kita saban tahun. Kalau Haji Hashim Hassan tu ikon negara kita, yang ini pula ikon yang bawa nama Malaysia ke seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan Profesor Datuk Jimmy Choo. Beliau buktikan yang rekaan dari Malaysia mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan gergasi fashion dunia. Sebut jenama dia, semua orang kenal. Sekarang kita masuk ke aliran ketiga. Yang ini adalah akar umbi kita, warisan turun-temurun. Inilah dia seni kraft, seni yang lahir dari ketekunan dan kemahiran tangan yang diwarisi sejak zaman berzaman. Dalam dunia kraft ni, ada satu gelaran yang sangat dihormati, Adi Guru. Dengar pun dah rasa hebat kan? Gelaran ni bukan untuk tukang biasa. Ia untuk seorang pakar, seorang mahaguru, seorang yang kita anggap sebagai penjaga warisan hidup negara kita. Mari kita kenali beberapa adik guru kita yang luar biasa. Macam Hajah Habibah Zikri, yang bukan sahaja menenun songket, tapi memberi nafas baru supaya ia terus relevan. Atau Norhaiza Nordin, yang hasil ukiran kayunya cukup halus sampaikan terpilih untuk menghiasi Istana Negara. Mereka ni bukan sekadar memelihara tradisi, mereka menghidupkannya. Persoalannya, macam mana ketiga-tiga aliran ni boleh berkembang dengan begitu baik? Bakat sahaja tak cukup kan? Perlu ada sistem sokongan yang kuat. Dan di sinilah peranan institusi menjadi sangat penting.
Fikirkan institusi-institusi ni macam tiang seri yang menegakkan dunia seni kita. Semuanya bermula dengan SITC yang melatih para guru seni. Kemudian UiTM muncul sebagai pusat utama yang melahirkan artis dan pereka secara formal. Untuk menjaga industri kraf dan rekaan pula, lahirlah badan-badan penting seperti Kraftangan Malaysia dan Majlis Reka Bentuk Malaysia. Okey, kita dah sampai ke penghujung perjalanan kita. Kita dah lihat ketiga-tiga aliran secara berasingan. Sekarang, tiba masanya untuk kita cantumkan semula semua kepingan ini dan lihat gambaran penuhnya. Jadi, kesimpulannya mudah. Seni halus, seni reka dan seni kraf ni bukanlah tiga dunia yang terasing. Anggaplah ia macam tiga utas benang dengan warna yang berbeza. Satu benang untuk meluahkan rasa, satu benang untuk kegunaan harian dan satu lagi benang untuk membawa memori warisan. Bila ditenun bersama, ia menghasilkan sehelai kain yang indah. Itulah kain identiti visual Malaysia. Semua tokoh yang kita sebutkan tadi, mereka telah mencorakkan rupa seni negara kita untuk masa lalu dan masa kini. Jadi soalan terakhir yang tinggal untuk kita semua renungkan ialah, siapakah pula yang akan mencorakkan rupa seni Malaysia untuk masa hadapan?